Jom teman saya makan bumbu babah dan update selepas operasi sinus. Hari ini saya medical check up kali keempat selepas operasi sinus. Saya operasi bulan 12 2025 ni dah 5 bulan lah. Doktor bagi tahu saat ni hidung saya dah sembuh lah. Tapi masih kena cuci hidung lagi lah. Sebab sekali sehari je cuci hidung. Saya buat operasi tu telinga saya berdengung. Tapi sekarang tak sembuh-sembuh lagi. Rupanya doktor cakap kena sembuh hidung dulu baru boleh rawat telinga. Lupa lelangit saya tu masih lagi sengal. Tapi sengal dia sedikit je lah. Hidung pun masih lagi rasa sengal. Doktor bagi tahu saluran sebelum gegendang telinga tu dia sempit. Dia ada dua cara untuk sembuh. Pertama buat exercise dia adalah tunjuk tu. Dua buat operation pula. Doktor saja buat cara pertama dulu. Nanti next appointment 4 bulan lagi lah appointment tu. Doktor akan check lah kalau masih tak okey. Dia akan proceed untuk operation. Tapi dia akan tanya nak ke tak buat operation tu. Kalau setuju akan buat lah operation tu. Operation ni doktor kata insurans cover. Macam saya buat operation sinus tu insurans pun cover juga. Insurans saya insurans Prudential. Kalau buat operation lagi kena standby 3,000 pulak lah. Kalau buat operation tu insurans cover. Lepas operation tu kena buat medical check up. Medical check up tu kena bayar dulu. Insurans cover selepas 3 bulan operation tu. Yang cover tu medical check up kali pertama hingga kali ketiga sahaja. Kali keempat tu kena bayar sendirilah. Tadi saya kena bayar 314 riyal. Walaupun ada insurans tetap kena standby duit juga. Orang ada war-warkan insurans boleh cover, insurans boleh cover. Email lah insurans boleh cover. Tapi medical check up dia cover lambat. Tu boleh baru boleh cover. Tu untuk insurans saya lah. Insurans orang lain saya tak tahulah. Sebabnya polisi dia berbeza-beza. Jadi awak kalau nak ambil insurans tu kena baca lah terma dan syarat dia. Jangan pakai ambil je. Pakai diri lah. Dia oyak betul dah. Cuma dia tak oyak betul-betul. Kita sebagai klien ni kena tanya sosok. Sebabnya orang insurans oyak memang semua baik belakang. Kita yang menanggung lepas ni. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.